Alright gang. Selamat tengah hari. Kat homestay ni tapi cantik. Parking luas. Mantap, bersih. Ada TV, ada peti ais, ada internet apa semua. So, kejap lagi kita nak pergi set ya. Kita pergi lokasi. Apa-apa kita jumpa dekat lokasi. Mantap gang. Apa? Jom. Kita cari makan. Let's go. Alright geng, kita dah sampai set. Jom kita makan-makan dulu apa benda. Let's go. Semenunya. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Barai nampak. Alright. Our director Mr. Roy. Tapi jaga ada dia nanti kemana sana. Wednesday untuk abang? Yes. Dek pegang. Tapi dia makan. Okay, day 1 untuk scene aku geng. Hari ni kita day 1 bersama dengan baby. Kita ada watak Alia, kita letak Tasha. Itu dia. So dia orang semalam dah perform lah. Perform Semalam hari ketiga, hari ni hari keempat untuk kami. Tikam rigging apa semua dah. Super. Super. Semua tengah set up rasa macam tu. Tapi hari ni first scene untuk kita lah. First scene kita. Yang bermula pukul berapa bang? 1 tengah hari lagi. Sekarang pukul 3.35. Sebab semalam kita habis lambat, so hari ni kita start lambat lah. Tapi aku tak shoot lagi ni. Aku rasa pukul 5 akan shoot. Confirm. Firm. Sebab datang tidur. Datang lepak 3 hari. Kan? Betul tak? Betul? Adalah scene sikit-sikit. Itu happy. So korang stay tune guys. Cun. Alright, kita tengah shoot. So untuk first scene for today, for my vlog YouTube. Super besar. Thank you. Boleh juga yang tu, yap. Ya. Brush. Habis job ni, please speaking. Of course. Cheers man. Habis job ni speaking happy. Lala, cermin I sayangku. Lala, my mirror. Ayam goreng, ayam. Alright gang, kita tengah set up scene belakang. Tapi masalahnya aku pelik kenapa Pi tak berlakon cerita ni. Lagi orang kata tamak. Semua nak buat. Skrip dia. Tu nampak tu. dia. Nampak tu. Oh. Okey bang. Dia tak bang, AP tak bersidang dengan kita tadi pagi. Okey. Kena heret dia hari ni. Pi, Ada sidang teka baik. kita orang sampai pukul apa? Ada sidang baik ke? Teka sampai pukul apa? 5 pagi. Come on lah 5 pagi. Matahari ada naik, Push. malam sih tak boleh shoot. Dah. Patut pun ada. Ni ada apa? Bag. Okey, sekarang kita shoot di belakang rumah. Masih lagi dengan cuaca yang sangat-sangat indah hari ni Nasib baik tak hujan tak apa. It's called senja. Panas pun tak sangat, tapi bahang dia ada sebab dia tak ada angin. Selalunya Melaka panas. Ada angin tu. Melaka hawau, mengecik hawau. Adalah angin, kipas angin. Budak kecil ni. Bintang kat rambut tu. So dia orang tengah set up ni. Sini ke rupa aku. Wow.
Ingat cermin ke apa ni? Alright gang, stay tune. So, settle banyak barang shopping bang. Oh. So next scene. Dan for this scene, now kita buat scene dekat dalam Alright. ruang tamu. Let's go. Jom. Alright. Kereta director. Kita tengok persekitaran dengan gensetnya. Dia dalam padang golf kan. So inilah villa tu. Tinggal kereta jap. Aku nak ambil air. Let's go. So tunggu malam, scene malam pula. Lepas tu dia orang buat satu scene yang tak ada aku, lepas tu baru scene aku. So korang stay tune kan. Alright. Alright gang. Ni director punya kereta. Lain macam dia buat body kit tu. Oh, cantik. Merce ni cantik dia buat. Nampak eksklusif. Two tone colour. Mantap, mantap, mantap. Ni memang macam rim biru, body kit dia. Mantap. Alright gang, kita orang tengah set up untuk next scene. Kita makan dulu sikit lah, bagi orang kata energy sikit kan. Nak shoot lagi malam ni, ada banyak scene. So bismillah. Ikan goreng dengan nasi kosong dah sedap gila kan. Tu dia buat apa? Dia masak kat set kari sardin. So let's go. Kita makan dulu sikit. Okay, ada ikan goreng, kari sardin sikit, tauge. Jom makan. Dia orang masih lagi set kat dalam. Okay, mantap. Alright, kita tengok. Good morning. Good morning. Sedap kau tidur tadi ya. Cantik. Mantap. Dia masuk, saya pun tak sedar. Tak sedar. Dah. Okay, Ghost is ready. Yes. Jeng jeng. You save Alia tonight? Yeah. Oh, dia save Alia. Dia tarik Alia. Saya di situ. Okay, so dia orang tengah set up. Kita tengok set dia orang. Oh, dalam ni. Ini ruang lepak. Ganas betul cerita ni. Cerita apa ni bang? Ganas betul. Wow. Tengok kan. Want to go to the stair? You want to go to the stair? Ada anak tangga. Ada anak tangga. Lepas tu ada anak tangga. Baru saja nak jalan nak pergi tangga, Alia nampak satu uncle pegang kapak besar, dia siluet pegang. So Alia tengok, Alia ghostan. Satu. Pelan-pelan tau ghostan. Lepas tu Sarah came from what? Came from here, from what? Cash Alia hand. Okay, cash Alia hand. Go into the. You two see the ghost. You two see the monster. That guy, ex guy. Bada, yes, Bada. See Bada together. Alia here, Sarah here.
And then you to look him. You to look him. And then Sarah take Alia hand, go into the room. Apa bangga je Pi. Wah, lain macam Pi. Hang another level Pi. Yeah, you see. IAUB. Berapa sen lagi? So now what scene now? Like 2 scene. 2 sen. Ni, Lunya yang muka. Dia mau tidur. Mau tidur. Yang macam Saya hanya di sini tapi jasad saya sudah tak ada dekat sini. tinggal 1 sen lagi kan? Karaoke. Betul. Dengan abang sekali kan? Ha. Okey. Apa punya ngantuk yang mata. Tu ngantuk ni. Korang kena tengok mata orang yang memegang kamera. Siri ngantuk. Maknanya sudah tua. Come on lah baby. Kamu lah, gua dah kurus kot. Gua ni hero Malaya ni. Tua tak ada istilah. Ya. Jiwa penting. Ya. Bang, buat apa bang? Bang, buat apa bang? Sibuk nampak bang. Banyak bang. Buat apa tu? Jauh. Abang buat apa ni? Belum ni. Gulung. Okey. Oh, yang hantu ni main sana sini. Okey. Okay, hiding first. Alright kan, kita masih lagi syuting ni. Masih lagi dalam pukul 12.30, 12 lebih kot. Hari ni tak banyak scene, kita karaoke punya scene. Lepas tu rasanya terlas lah untuk hari ni. Kat bawah. Alright, mantap. Okay, sekarang kita dekat clubbing je. Bang, pel nak pel. Pi, mana makan order lambat sampai Pi? Pak ada pak. Aku kuat sangat ni, tak dengar ni. Kita tengah buat scene karaoke. Tadi dia jumpa kan? Tadi dia keluar kan? Tasha Tadi dia keluar. Kau. Scene karaoke kan. Kau. So you may happy mood terus down dah. Tadi lupa sama abang happy. Alright gang, kita dah wrap for today. Let's go, kita balik. Okay bro. Okay, jumpa. Gerak dulu. Jumpa kat belakang. Alright. Okay, good night. Good night. Good night. Have a good rest. Let's go. Hari kita balik. Let's go. Okay. Kita panas engine dulu. Oh, gelap geng. Oh, aku tengah kemas-kemas nak balik. Mantap. Apa aku tak tengok jam ah. Pukul 2.38 minit pagi geng. Kita wrap 2.38 minit pagi. Let's go. Kita balik ke homestay kita. Jom. Alright geng, inilah homestay kita. Dah sampai dah. Homestay bersih, kemas. Halaman luas. Memang terbaik. Cun. Sangat luas geng. Parking pun ada. Selesa lah orang kata. Mantap. So apa pun, thank you for watching geng. Jangan lupa subscribe, like, comment and share channel geng. Kita jumpa di next content hari seterusnya lah. Besok aku tak dapat call time lagi pukul apa esok ni. Alhamdulillah hari ni sukses. Cun. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Nak mandi-mandi ke. Wih, parah. Thank you.